Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan anda jam bawah RM2,000 untuk seorang pelari denai. Mungkin anda nak cari jam, ini jam yang saya recommend. Pertama sekali kita pergi dekat Suunto. Suunto dia ada Suunto Race S. Jam ni ada fungsi navigasi yang baik, kemudian dia ada offline map dan seterusnya ada fungsi climb guidance. Climb guidance ni dia akan tunjukkan segmen pendakian dan segmen penurunan. Jadi kalau anda gunakan untuk acara larian denai, anda load GPS file, anda boleh nampak segmen pendakian dan juga segmen turun. Seterusnya, kita pergi pula kepada Coros. Coros ada dua pilihan saya. Pertama sekali, Coros Pace Pro. Coros Pace Pro ni harga dia pun bawah RM2,000. Dia ada offline map, cuma belum ada fungsi climb guidance atau climb pro. Tapi jangan risau, fungsi ni ada dekat diorang punya computer bike. Jadi mungkin tahun ni atau sedikit masa lagi dia akan push benda ni dekat diorang punya jam. Dan setakat Coros Pace Pro, Coros Nomad pun sesuai untuk seorang trail runner. Yang ni bateri dia memang tahan lama. Untuk navigasi pun cukup baik, offline map pun dia dah lebih detail. Cuma macam saya cakap tadi, tak ada fungsi climb guidance lagi. Seterusnya, kita pergi pula kepada Amazfit. Amazfit ada juga dua model pilihan saya. Pertama sekali, T-Rex 3 Pro. Yang ni ada offline map yang detail, kemudian dia ada fungsi navigasi yang cukup baik. Sama macam jenama lain, ada off-course alert, turn by turn alert. Seterusnya, dia ada juga fungsi slope preview. Dia macam climb guidance kat Suunto, tapi dia panggil slope preview. Boleh tunjukkan segmen pendakian dan juga segmen penurunan. Kemudian untuk Garmin, minta maaf, buat masa ni belum ada lagi jam tangan Garmin yang bawah RM2,000 yang ada fungsi yang saya biasa guna. Jadi itu saja jam untuk pelari denai bawah RM2,000 pilihan saya. Kalau nak tengok review penuh, saya ada buat dekat saya punya platform Merah.